Pernahkah anda merenung bintang-bintang dan tertanya-tanya, adakah semua ini mempunyai rancangan tertentu? Sebuah peta yang menerangkan bagaimana segala-galanya saling berkait, dari galaksi yang jauh hinggalah kepada fikiran dan perasaan anda sendiri. Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa peta sedemikian wujud dan ia telah dicipta ribuan tahun dahulu? Hari ini, kita akan memulakan perjalanan merentasi salah satu peta kosmos yang paling purba dan misteri, iaitu pohon kehidupan kabalistik. Ini bukan sekadar simbol lama. Ia adalah lakaran terperinci tentang struktur realiti, kesedaran ilahi, malah jiwa anda sendiri. Saya janji, pada akhir video ini, anda bukan sahaja akan mengetahui cara ia berfungsi, tetapi anda juga akan mula melihat hubungan tersembunyi dalam kehidupan anda sendiri yang tidak pernah anda sangka wujud. Ngomong-ngomong, adakah anda percaya bahawa alam semesta mempunyai struktur tersembunyi? Ya atau tidak? Di bahagian komen sebelum kita mulakan. Pendapat anda amat menarik bagi saya. Jadi, sila bersiap sedia. Kita akan mulakan penyelaman ke dalam pelan tindakan ilahi alam semesta. Sebelum kita mula mengupas peta itu sendiri, mari kita fahami dahulu beberapa istilah. Apakah sebenarnya Kabalah? Bertentangan dengan kepercayaan popular, ia bukanlah agama, bukan sihir maupun ramalan, walaupun unsur-unsurnya telah meresap ke dalam banyak tradisi mistik. Adalah ajaran esoterik atau ajaran rahsia yang purba dalam Yudaisme. Namanya berasal daripada perkataan Ibrani yang bermaksud penerimaan atau perolehan. Seperti kata lain, ini adalah pengetahuan yang disampaikan secara lisan dari guru kepada murid seperti permata yang paling berharga. Matlamat Kabalah bukan sekadar untuk percaya, tetapi untuk memahami sifat Tuhan, intipati penciptaan, dan yang paling penting, kedudukan serta tujuan manusia dalam gambaran besar ini. Dan instrumen utama untuk pemahaman ini adalah gambar rajah yang dipanggil Etz Chaim atau pohon kehidupan. Ini bukan sekadar lukisan. Penganut Kabalah menganggapnya sebagai model yang hidup dan dinamik yang menerangkan proses emanasi atau pemancaran tenaga ilahi. Tenaga ini secara berperingkat memadat dan mencipta semua peringkat realiti, daripada alam spiritual yang paling tinggi hinggalah ke dunia fizikal kita. Pohon kehidupan adalah peta kosmos dan peta jiwa manusia pada masa yang sama. Dengan mengkajinya, kita mengkaji diri kita sendiri dan Tuhan di dalam diri kita. Ia adalah kunci untuk memahami bagaimana yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Mari kita mulakan perjalanan ini dari titik yang paling awal, atau lebih tepat, dari apa yang wujud sebelum permulaan itu sendiri. Dalam ajaran Kabalah, keadaan ini dipanggil Ein Sof Or atau cahaya yang tak terhingga. Bayangkan, ini bukan sekadar cahaya seperti mentol lampu atau mentari, tetapi tenaga kewujudan yang murni, yang mutlak, tidak bertepi dan meliputi segalanya. Dalam keadaan ini, tiada yang lain melainkan cahaya ini sahaja. Tiada konsep atas atau bawah, tiada masa maupun ruang, tiada objek atau subjek yang terpisah. Yang ada hanyalah sesuatu yang Maha Esa, tak terbatas dan tidak terjangkau akal, iaitu punca bagi segala yang telah, sedang dan akan wujud. Keadaan ini begitu melangkaui pemahaman kita hinggakan hampir mustahil untuk kita bicarakan. Sebarang kata, sebarang konsep yang kita cuba kaitkan dengan Ein Sof akan menjadi batasan, seolah-olah mengecilkan sifatnya yang sebenar. Para Kabalis amat berhati-hati dalam menerangkannya, sering menggunakan metafora. Bayangkan lautan yang tidak bertepi
tiada pantai, tiada dasar, tiada permukaan. Lautan inilah Ein Sof. Di dalamnya terkandung potensi untuk segala yang wujud, namun ia masih dalam bentuk yang belum dizahirkan. Ia umpama sekeping kertas putih, tiada garis yang terlukis, tetapi ia berpotensi menampung semua jenis lukisan. Atau bayangkan kesunyian yang mutlak, tempat tersembunyinya semua bunyi dan melodi yang mungkin. Ein Sof adalah titik sifar mutlak, di mana dari situlah ketak terhinggaan dilahirkan. Ini merupakan konsep pertama dan yang paling asas dalam ajaran Kabalah. Memahami bahawa asas segala-galanya ialah permulaan yang esa, tak terbatas dan tak terjangkau ini adalah titik permulaan kita untuk memahami peta dunia ketuhanan keseluruhannya. Meskipun anda kini dapat melihat simbolnya, ia lazimnya digambarkan sebagai ruang kosong atau bulatan, melambangkan keabadian, tempat segala-galanya mula muncul. Ini adalah rahsia agung yang wujud sebelum titik penciptaan yang pertama. Jadi, kita ada Ein Sof cahaya, tanpa batas yang memenuhi segalanya. Tetapi, bagaimana sesuatu yang lain boleh muncul daripada kesatuan dan kesempurnaan mutlak ini? Jika Tuhan atau keabadian berada di mana-mana, di mana ruang untuk penciptaan boleh dijumpai? Di sinilah Kabalah memperkenalkan salah satu idea yang paling mendalam dan paradoks, Tzimtzum. Dalam bahasa Ibrani, ia bermaksud penguncupan atau pengecilan. Mengikut ajaran ini, bagi membolehkan dunia dicipta, cahaya tak terhingga perlu melakukan tindakan membataskan diri. Ia seolah-olah mengecilkan diri atau menarik diri daripada satu titik tertentu di dalam dirinya sendiri, lantas membebaskan ruang kosong secara metafora. Penting untuk difahami, ini bukan ruang fizikal. Ini adalah kekosongan konseptual, vakum, tempat sesuatu yang berbeza daripada cahaya tak terhingga itu sendiri dapat dimanifestasikan. Bayangkan anda sedang meniup belon. Untuk mewujudkan ruang berisi udara di dalamnya, persekitaran luar perlu berundur. Tzimtzum adalah sesuatu yang serupa, tetapi pada skala kosmik dan ketuhanan. Tuhan seolah-olah menarik nafas ke dalam, mewujudkan potensi untuk menghembus nafas keluar, iaitu penciptaan. Tindakan penguncupan ini adalah manifestasi pertama kehendak ilahi dan langkah pertama untuk mencipta kepelbagaian daripada kesatuan. Ini adalah idea yang sangat berani. Ia menyatakan bahawa asas kewujudan kita terletak pada tindakan pengorbanan diri ilahi, suatu pengecilan diri demi membolehkan kita wujud. Pada skrin sekarang, ini boleh divisualisasikan sebagai cahaya tak terhingga dengan sfera gelap terbentuk di tengahnya. Itulah kekosongan asal atau tehiru. Kemudian, pancaran halus cahaya ilahi menembusi kekosongan ini, yang seterusnya mula membentuk struktur pohon kehidupan. Tzimtzum adalah paradoks besar. Penciptaan bermula bukan dengan tindakan membina, tetapi dengan tindakan menghapuskan diri sendiri. Inilah misteri yang mendasari pemisahan antara aku dan bukan aku, antara pencipta dan ciptaan. Setelah Tzimtzum, penyusutan ilahi, berlaku dan ruang konseptual untuk penciptaan telah terbentuk, sebatang sinar halus menembusi kekosongan ini dari cahaya tak terhingga, Ein Sof. Sinar ini yang dipanggil Kaf membawa segala maklumat dan tenaga yang diperlukan untuk alam semesta masa depan. Titik pertama di mana sinar ini muncul, pancaran atau emanasi pertama, dinamakan Keter, yang dalam bahasa Ibrani bermaksud mahkota.
Keter adalah puncak Tree of Life, pohon kehidupan, iaitu tahap yang paling tinggi dan halus. Bayangkan mahkota yang tidak terletak di atas kepala raja, sebaliknya terapung sedikit di atasnya. Ia melambangkan perhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi dan melangkaui batas kemampuan pemerintah itu sendiri. Begitu juga, Keter ialah titik sentuhan antara dunia zahir kita dengan Ain Sof yang tidak dapat difahami. Ini adalah kehendak ketuhanan yang paling murni dan tidak terbeza, iaitu keinginan pertama Tuhan untuk menzahirkan diri. Ia adalah detik, jadilah cahaya, tetapi sebelum cahaya itu mengambil sebarang sifat atau kualiti yang tertentu. Dalam psikologi manusia, ketersepadan dengan tahap diri kita yang paling mendalam, percikan ketuhanan dalam diri kita, sesuatu yang wujud di luar ego dan kepribadian. Ini adalah potensi kita yang paling tulen dan juga hubungan kita dengan keabadian. Keter begitu abstrak dan agung sehingga ia sering digelar ketiadaan, Ain, kerana dari sudut pandangan dunia material kita, ia benar-benar bukan sesuatu yang konkret. Namun, ketiadaan ini bukanlah kekosongan, sebaliknya ia adalah kepenuhan semua kemungkinan. Dalam Tree of Life, Keter digambarkan sebagai sfera paling atas, bersinar dengan cahaya putih yang terang benderang. Visualisasikan ia sebagai titik cahaya yang sangat mempesona, dari mana segala ciptaan lain bermula. Ia adalah permulaan segala permulaan, benih di mana seluruh pohon kehidupan akan tumbuh. Mustahil untuk memahami Keter secara langsung, tetapi kita dapat merasai kehadirannya dalam detik-detik inspirasi, mendalam intuisi atau pencerahan rohani. Apabila kita berasa sebahagian daripada sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Titik tunggal Keter, tenaga ilahi mula berpecah. Kita beralih ke sefirah kedua dalam pokok kehidupan, hokmah, yang diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Jika Keter adalah kehendak tulen untuk mencipta, maka hokmah adalah dorongan penciptaan yang pertama dan paling primordial. Ia ibarat kilatan petir dalam kegelapan, satu pencerahan yang tiba-tiba, namun masih belum terbungkus dalam sebarang bentuk. Ia adalah tenaga yang tulen, dinamik dan tidak dapat ditahan. Mengaitkan hokmah dengan prinsip kelelakian, aktif dan menyuburkan dalam alam semesta. Ia sering dipanggil Bapa, Abba. Bayangkan seorang pelukis yang tiba-tiba mendapat idea genius untuk sebuah lukisan. Bukan lukisan itu sendiri, bukan lakaran, bukan pelan. Inilah dorongan kreatif yang tulen, mentah dan pancaran ilham. Itulah intipati tenaga hokmah. Kebijaksanaan ini bukan merujuk kepada ilmu yang terkumpul, tetapi merujuk kepada pemahaman intuitif dan serta-merta tentang kebenaran yang datang dari sumber yang melangkaui akal kita. Dalam pokok kehidupan, hokmah terletak di puncak tiang kanan, iaitu tiang rahmat, Pillar of Mercy. Warnanya adalah biru jernih, terang atau kelabu yang melambangkan lautan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Secara visual, ia boleh dibayangkan sebagai benih yang mengandungi semua potensi pokok masa hadapan atau sebagai satu titik yang berusaha untuk mengembang dan menjadi garisan. Hokmah adalah tenaga potensi tulen, tanpa batas dan bebas. Ia membawa bersamanya semua idea dan bentuk yang mungkin, tetapi ia sendiri belum menjadi mana-mana satu daripadanya. Dalam psikologi manusia, hokmah sepadan dengan hemisfera kanan otak yang bertanggungjawab untuk gerak hati, intuisi, kreativiti, spontanitas dan persepsi holistik. Adalah keupayaan untuk melihat seluruh gambaran secara menyeluruh
tanpa memisahkannya kepada bahagian-bahagian. Tanpa sefirah, seterusnya, binah, tenaga hokmah hanya akan kekal sebagai pancaran kacau bilau, tidak mampu untuk mencipta. Ia adalah langkah pertama yang penting, tetapi penciptaan memerlukan langkah kedua juga. Jika hokmah diibaratkan sebagai dorongan api yang tidak terhalang, maka untuk melahirkan sesuatu daripadanya, ia memerlukan struktur, bentuk dan wadah yang mampu menampung serta membentuknya. Peranan ini dimainkan oleh sfirah ketiga, iaitu binah, yang bermaksud pemahaman atau kefahaman mendalam. Binah adalah prinsip pembentuk agung di alam semesta. Ia mengambil tenaga hokmah yang tidak terbatas itu dan menyalurkannya menjadi bentuk konseptual yang pertama. Jika hokmah adalah cetusan idea yang tiba-tiba, binah pula adalah proses memperincikan idea tersebut, iaitu mencipta pelan atau lakaran. Ini adalah proses penganalisisan dan penstrukturan. Atas sebab itulah binah digelar ibu, ima, dan dikaitkan dengan prinsip feminin yang pasif dan menerima. Ia adalah rahim kosmik yang agung, tempat benih penyuburan hokmah mula berkembang menjadi suatu rancangan yang konkret. Pada pohon kehidupan, binah terletak di puncak tiang kiri, iaitu tiang ketegasan. Warnanya adalah hitam, warna kedalaman, misteri dan segala yang belum termanifestasi. Daripada situlah bentuk dilahirkan. Bayangkan seorang arkitek. Hokmah adalah inspirasi mendadak visi bangunan masa depan itu. Binah pula adalah tugasnya di meja lukisan, di mana dia mengubah visi itu menjadi pengiraan, lakaran dan pelan yang tepat, memberikan idea itu struktur dan logik. Tanpa binah, dorongan kreatif hokmah hanya akan lenyap begitu sahaja. Binah memberikannya takrifan, sempadan dan hukum. Di sinilah terlahirnya konsep ruang dan masa, serta sebab dan akibat. Dalam psikologi manusia, binah sepadan dengan hemisfera kiri otak yang bertanggungjawab untuk logik, analisis, pemikiran rasional dan pertuturan. Ini adalah keupayaan kita untuk menganalisis, mengklasifikasi dan memahami dunia melalui konsep yang berstruktur. Gabungan tiga serangkai pertama, Keter, Hokmah dan Binah, membentuk apa yang dipanggil segi tiga agung atau dunia idea. Ini adalah tahap akal ilahi yang murni, tempat di mana prototipe segala yang wujud dilahirkan sebelum ia termanifestasi di peringkat kewujudan yang lebih rendah. Di antara segitiga ilahi yang paling tinggi, Keter, Hokmah, Binah dan 7 sefirot yang menyusul di bawahnya yang membentuk alam bentuk, terbentang satu jurang konseptual yang dikenali sebagai The Abyss atau Da'at. Penting untuk kita fahami, Da'at bukanlah sefira dalam erti kata yang sama seperti sefirot yang lain. Dalam kebanyakan gambaran pokok kehidupan, Tree of Life, ia sering dilukis dengan garis putus-putus untuk menekankan status istimewanya. Da'at diterjemahkan sebagai pengetahuan, knowledge. Namun, ia bukan sekadar ilmu intelektual biasa, tetapi pengetahuan yang lahir dari pengalaman daripada penyatuan. Da'at ialah titik di mana idea-idea abstrak dari Trinity tertinggi itu dapat dikenali dan disepadukan. Sebelum ia diwujudkan dalam realiti, ia berfungsi sebagai jambatan antara alam idea dan alam bentuk. Bayangkan begini, anda telah membaca buku tentang cara berenang. Itu adalah pengetahuan pada tahap binah, pengetahuan konseptual. Tetapi apabila anda melompat ke dalam air dan mula berenang, anda memperoleh da'at, pengetahuan melalui pengalaman, melalui penyatuan teori dan praktik. Da'at ialah hasil daripada penyatuan harmoni antara hokmah, kebijaksanaan dan binah, pemahaman.
Apabila prinsip maskulin dan feminin ini bersatu, anak mereka, iaitu pengetahuan, akan dilahirkan. Melintasi jurang The Abyss adalah salah satu detik utama dalam perjalanan rohani seseorang. Ia menuntut kita untuk melepaskan keterikatan pada ego dan konsep-konsep biasa kita, bersedia menghadapi yang tidak diketahui demi mencapai tahap kesedaran yang baharu. Memisahkan diri kita yang biasa, ordinary self, daripada diri kita yang lebih tinggi, iaitu rohani. Ramai ahli mistik menggambarkan pengalaman ini sebagai malam gelap jiwa, dark night of the soul, iaitu tempoh kekeliruan dan kehilangan panduan lama yang sebenarnya penting untuk mencapai pengetahuan yang sejati. Secara visual, da'at boleh dibayangkan sebagai terowong atau corong yang menghubungkan bahagian atas dan bawah pokok kehidupan. Ia adalah titik transformasi di mana rancangan ilahi bersiap untuk menjadi realiti. Tanpa da'at, pokok kehidupan akan kekal terbahagi kepada dua bahagian dan tenaga ilahi tidak akan dapat mengalir ke bawah untuk mewujudkan alam semesta. Setelah menyeberangi jurang Abyss, kita memasuki alam emosi dan prinsip etika. Sefirah pertama yang kita temui di sini ialah Chesed, yang bermaksud rahmat, kasih atau kemurahan hati. Chesed terletak pada tiang kanan di bawah Hokmah dan merupakan kesinambungan langsung Hokmah pada tahap yang lebih nyata. Jika Hokmah mewakili potensi yang tak terbatas, maka Chesed ialah keinginan tak terhad untuk memberi dan berkembang. Inilah kasih sayang yang murni dan tanpa syarat, kedermawanan yang tiada sempadan, serta dorongan untuk berkembang dan mencapai kelimpahan. Bayangkan, matahari yang menyinari semua orang tanpa diskriminasi, sama ada yang baik maupun yang jahat, tanpa menuntut balasan. Inilah prinsip Chesed. Dalam mitologi, sefira ini sering dikaitkan dengan arketip raja yang baik dan murah hati, atau dewa bapa agung seperti Jupiter atau Zeus yang memerintah dengan bijaksana dan penuh rahmat. Chesed ialah pembina empayar, penggubal undang-undang dan penaung. Ia adalah tenaga yang mencipta struktur, namun bukan untuk mengekang tetapi untuk memajukan kemakmuran. Warna Chesed ialah biru, warna ketenangan, kedalaman dan kestabilan. Secara visual, ia boleh digambarkan sebagai mata air yang tidak pernah kering, mencurah-curahkan air kehidupan. Dalam psikologi manusia, Chesed menjelma sebagai keupayaan kita untuk berbelas kasihan, berbuat baik, memaafkan dan berkhidmat. Altruisme, keinginan untuk membantu, berkongsi apa yang kita ada dan bergembira atas kejayaan orang lain. Bagaimanapun, seperti mana-mana tenaga, Chesed dalam bentuk tulennya, tanpa prinsip pengimbang, boleh membawa kemusnahan. Pengembangan tanpa kawalan dan kedermawanan yang sembarangan boleh mengakibatkan kekacauan, memanjakan kelemahan dan ketidakbertanggungjawaban. Bahkan ibu bapa yang membanjiri anak dengan hadiah dan tidak pernah menolak apa-apa permintaan, ini pasti membawa kesan negatif. Oleh itu, demi keharmonian alam semesta, Chesed memerlukan prinsip yang berlawanan yang akan kita temui dalam sefirah seterusnya. Bertentangan dengan Hesed pada tiang keteraturan, severity, sebelah kiri, terletaklah Geburah, sefirah kelima yang merupakan lawan yang sangat diperlukan. Namanya diterjemahkan sebagai ketegasan, kekuatan atau penghakiman. Jika Hesed adalah daya pengembangan atau perluasan, Geburah pula adalah daya pengecutan, pembatasan dan pembezaan. Jika Hesed adalah ya yang tanpa syarat, maka Geburah adalah
tidak yang sangat diperlukan. Tenaga ini penting untuk memberikan bentuk dan struktur kepada aliran rahmat yang tidak terbatas yang datangnya dari Hesed. Bayangkan seorang tukang kebun. Hesed mewakili pertumbuhan-tumbuhan yang melimpah ruah, keinginan mereka untuk menakluki setiap ruang. Geburah pula adalah gunting pemangkas di tangan tukang kebun yang memotong segala yang berlebihan, lemah dan sakit demi memberikan kekuatan kepada dahan-dahan yang sihat dan memastikan hasil tuaian yang baik. Tanpa geburah, kemurahan hati Hesed akan bertukar menjadi kekacauan yang menyesakkan. Geburah adalah prinsip penghakiman tetapi bukan dalam erti kata hukuman, sebaliknya ia adalah penilaian objektif dan penetapan sempadan. Inilah daya yang berkata, ini baik dan ini buruk, ini betul dan ini salah. Ia membawa kejelasan dan ketertiban. Dalam mitologi, geburah dikaitkan dengan arketip dewa pahlawan seperti Mars atau Ares. Ini adalah tenaga disiplin, kemahuan, keberanian dan keupayaan untuk memusnahkan apa yang sudah lapuk dan menghalang kemajuan. Warna geburah adalah merah, warna api, kekuatan dan tindakan. Dalam psikologi manusia, geburah menjelma sebagai keupayaan kita untuk berdisiplin diri, berfikir secara kritis, berkebolehan, berkata tidak dan mempertahankan sempadan diri. Inilah kekuatan kehendak yang membantu kita mengatasi cabaran dan menumpukan perhatian kepada matlamat. Soal tentu, terlalu banyak geburah sama berbahayanya dengan kekurangannya. Geburah yang tidak seimbang akan bertukar menjadi kekejaman, tirani, fanatisme dan pencerobohan yang tidak wajar. Keharmonian hanya dapat dilahirkan melalui interaksi Hesed dan geburah, yakni belas kasihan dan ketegasan. Keseimbangan antara keduanya ini akan menghasilkan sefirah tengah seterusnya pada pohon kehidupan. Tepat di tengah-tengah pohon kehidupan terletak sefirah ke-6 Tiferet pada tiang pusat. Namanya membawa maksud keindahan atau keagungan. Tiferet mewakili titik keseimbangan sempurna antara rahmat Chesed yang mengembang dengan ketegasan geburah yang mengekang. Ia adalah harmoni yang lahir dari pertembungan yang bertentangan. Jika Chesed adalah tesis dan geburah adalah antitesis, maka Tiferet adalah sintesis yang menyatukan mereka. Sefirah ini bertindak sebagai pusat seluruh sistem sefirot, menghubungkan tahap spiritual yang lebih tinggi dengan tahap material yang lebih rendah. Atas sebab inilah Tiferet sering digelar sebagai jantung pohon kehidupan. Ia adalah tempat pertemuan ilahi dengan kemanusiaan. Bayangkan sebuah neraca. Di satu sisi terdapat cinta tanpa batas dan di sisi lain keadilan yang ketat. Tiferet ialah titik equilibrium yang membolehkan kedua-dua prinsip ini bekerjasama, menghasilkan harmoni dan keindahan. Sebab mitologi, Tiferet sering dikaitkan dengan arketip dewa yang mati dan bangkit semula, seperti Kristus, Osiris atau Dionysus. Ini melambangkan pengorbanan ego demi mencapai kesedaran yang lebih tinggi, membawa kepada transformasi dan kelahiran. Semula spiritual. Ia juga adalah arketip anak ilahi, putera yang menjadi perantara antara bapa syurga, Hokmah dan ibu bumi, Binah. Warna Tiferet ialah kuning atau emas, warna matahari, sinaran dan pencerahan. Secara visual, ia adalah pusat di mana pancaran cahaya memancar keluar ke semua sefirot yang lain. Dalam psikologi manusia, Tiferet sepadan dengan jati diri kita yang sebenar atau diri lebih tinggi, higher self. Ia adalah pusat kepribadian kita, titik kesedaran di mana kita menemui keseimbangan
antara kemahuan dan tanggungjawab, antara perasaan dan akal. Mencapai tahap Tefret dalam perjalanan spiritual bermakna memperoleh keutuhan, kesedaran diri dan kemampuan untuk mencintai secara sejati tanpa mementingkan diri dan dalam keharmonian. Ini adalah keadaan di mana seseorang bertindak bukan didorong oleh motivasi egois, tetapi dari pusat jiwanya yang mendalam, selaras dengan seluruh alam semesta. Menuruni pohon kehidupan, kita beralih ke segi tiga seterusnya yang mengawal aspek kepribadian dan dimensi kewujudan kita yang lebih terperinci. Sefirah ketujuh, Netzach, terletak pada tiang kerahmatan, Pillar of Mercy, di sebelah kanan, di bawah Chesed. Namanya diterjemahkan sebagai kemenangan atau keabadian. Netzach melambangkan dunia naluri, emosi, keinginan dan nafsu kita. Ia adalah tenaga semula, jadi yang mentah yang menjadi penggerak utama kita. Jika Tiferet adalah hati yang sedar, maka Netzach adalah hati yang bersifat naluriah. Ia adalah kekuatan alam semula. Jadi dalam diri kita, naluri haiwan kita, dorongan kreatif dan tenaga seksual. Semua ini terkait dengan perasaan, bukan dengan akal. Bayangkan hutan yang liar dan tidak tertawan atau lautan yang bergelora. Itulah tenaga Netzach, kuat, huru-hara, penuh kehidupan, tetapi tanpa struktur dan peraturan. Dalam mitologi, Netzach dikaitkan dengan Dewi Cinta dan Kecantikan, seperti Venus atau Aphrodite. Ia adalah prinsip daya tarikan, keinginan dan inspirasi yang menjadi asas kepada seni, puisi dan perhubungan romantis. Tenaga inilah yang mendorong kita untuk mencari penyatuan dan melangkaui batas antara diri dan orang lain. Warna Netzach adalah hijau, warna alam, pertumbuhan dan kesuburan. Dalam psikologi manusia, Netzach ialah domain emosi kita. Ia adalah kemampuan kita untuk merasai kegembiraan, kesedihan, cinta dan kemarahan. Ia juga merangkumi impian, fantasi dan imajinasi kreatif kita. Inilah bahagian dalam diri kita yang ingin menikmati hidup, mencipta dan mencintai. Walau bagaimanapun, sama seperti mana-mana daya pada tiang kanan, Netzach dalam bentuk tulennya adalah tidak seimbang. Emosi dan keinginan yang tidak terkawal boleh membawa kepada pemanjangan, kelemahan diri, ilusi, penipuan diri dan pengejaran keseronokan yang sementara. Emosi tanpa akal adalah buta. Oleh itu, untuk memastikan fungsi kepribadian yang harmoni, Netzach memerlukan lawannya, iaitu sefirah yang membawa ketertiban dan struktur kepada dunia perasaan. Berlawanan dengan sifat Netzach yang emosional dan berdasarkan naluri, sefirah ke-8 Hod terletak pada tiang kekerasan di sebelah kiri. Nama Hod sendiri membawa maksud kemuliaan, keagungan atau resonance. Jika Netzach adalah dunia perasaan, maka Hod adalah dunia akal, intelek dan logik. Ia adalah kemampuan kita untuk menganalisis, mengklasifikasikan, membina teori dan berkomunikasi menggunakan bahasa serta simbol. Hod mengambil tenaga mentah daripada emosi Netzach dan memberikannya bentuk, menyalurkannya ke dalam kata-kata dan konsep. Bayangkan seorang saintis di makmal yang menyusun data, membina hipotesis dan menghuraikan penemuan mereka dengan formula yang tepat. Inilah inti peti tenaga Hod. Ia bertanggungjawab ke atas semua proses mental, sains, falsafah, penulisan dan komunikasi. Dalam mitologi, Hod dikaitkan dengan dewa, pembawa pesanan, penaung pengetahuan dan perdagangan seperti Mercury atau Hermes. Ini adalah prinsip pemikiran rasional yang membolehkan kita memahami dunia dan berinteraksi dengannya secara intelektual. Warna Hod ialah jingga,
warna yang melambangkan intelek dan komunikasi. Dalam psikologi manusia, hood mewakili minda kita, ego kita dari aspek intelektual. Ia adalah bahagian diri kita yang sentiasa berfikir, menganalisis, mempersoal dan cuba menjelaskan segala-galanya. Ia juga kemampuan kita untuk belajar, merancang dan berfikir secara strategik. Netzach dan Hod membentuk pasangan yang bertentangan, hati dan akal, perasaan dan fikiran. Dalam keadaan ideal, mereka mesti berfungsi secara harmoni. Akal harus memandu dan menstrukturkan perasaan, manakala perasaan pula harus menghidupkan dan memberi inspirasi kepada akal. Sekiranya Hod mendominasi, seseorang itu boleh menjadi terlalu rasional, dingin, sinis dan terputus daripada perasaan serta intuisi mereka. Mungkin terperangkap dalam teori mereka sendiri dan hilang hubungan dengan realiti. Inilah perangkap intelektualisme semata-mata. Untuk kehidupan menyeluruh, keseimbangan antara Netzach dan Hod adalah penting. Keseimbangan ini dicapai melalui sefirah seterusnya, iaitu sefirah ke-9 Ifrit pada tiang keseimbangan pusat. Terletaknya sefirah ke-9 Yesod yang membawa maksud asas atau dasar. Yesod adalah pusat yang amat penting. Tugasnya adalah mengumpul dan mensintesis semua tenaga daripada 8 sefirot sebelumnya membentuk satu matriks tunggal atau pelan astral yang akan menjelma menjadi realiti fizikal. Yesod merupakan dunia bawah sedar kita, mencakupi imajinasi, mimpi dan naluri. Ia berfungsi sebagai gudang yang menyimpan semua memori, tabiat dan tindak balas automatik diri kita. Jika kita anggap pohon kehidupan sebagai satu proses penciptaan, Yesod bertindak sebagai pelan induk atau blueprint SART terakhir. Berpandukan pelan inilah rumah fizikal, Malhut, akan dibina. Dalam erti kata lain, Yesod adalah pendua iterik bagi dunia kita. Apa sahaja yang wujud dalam realiti fizikal perlu bermula sebagai imej atau idea pada tahap Yesod terlebih dahulu. Gunakan analogi projektor wayang. Filem yang mengandungi imej-imej bergerak itu adalah Yesod. Dan skrin di mana imej itu muncul adalah Malhut. Yesod adalah asas kepribadian kita, iaitu fondasi tersembunyi yang membentuk diri sedar kita. Dalam konteks mitologi, Yesod sering dikaitkan dengan bulan. Ia memantulkan cahaya matahari, Tiferet, dan mengendalikan air pasang surut kita dan ritma bawah sedar kita. Warna yang melambangkan Yesod adalah ungu atau lilac, iaitu warna intuisi dan misteri. Dari sudut psikologi manusia, Yesod mewakili minda tak sedar, unconscious mind. Di sini tempat bersemayamnya kompleks, keinginan yang disingkirkan, arketip dan naluri asas kita. Bekerja dengan Yesod bermaksud berinteraksi dengan mimpi, meditasi dan imajinasi aktif. Ini adalah kunci penting untuk membongkar motif tersembunyi di sebalik setiap tingkah laku kita. Tahap Yesod adalah tempat ego kita terbentuk, topeng, persona yang kita persembahkan kepada dunia luar. Justeru, Yesod turut digelar sebagai alam ilusi kerana imej yang kita hasilkan di sini seringkali disalah anggap sebagai realiti sebenar. Membersihkan Yesod, yakni menyedari program bawah sedar yang tersembunyi, adalah langkah terpenting menuju keutuhan spiritual sebelum kita melangkah masuk ke dalam sefirah yang terakhir. Dan kini kita telah tiba di pangkal pohon kehidupan, iaitu sefirah ke-10 dan yang terakhir, Malkut, yang bermaksud kerajaan. Malkut adalah alam fizikal dan material kita.
Ia adalah dunia yang kita tangkap melalui 5 panca indera kita. Ia adalah tanah di bawah kaki kita, tubuh kita, kota-kota yang kita diami, bahkan seluruh alam semesta yang dapat dilihat. Malkut adalah titik akhir kepada proses emanasi cahaya ilahi. Di sini, tenaga yang telah melalui kesemua 9 tahap sebelumnya akan memadat dan mengkristal secara maksimum, akhirnya menjelma menjadi jirim, materi. Malkut tidak memiliki cahaya sendiri. Ia, seperti bulan, hanya menerima dan memantulkan cahaya dari semua sefirot yang lebih tinggi. Atas sebab itu, ia turut digelar sebagai pengantin atau ratu yang menerima tenaga daripada raja yang diwakili oleh keseluruhan pohon kehidupan. Bayangkan cahaya ilahi itu adalah air yang mengalir dari atas ke bawah. Keter adalah sumber mata airnya. Sefirot pula adalah saluran atau bekas yang dilalui air itu, yang kemudiannya diwarnakan dengan pelbagai rona. Dan Malkut adalah tasik di kaki gunung, tempat segala air ini berkumpul dan di mana seluruh gunung itu terpantul. Malkut adalah hasil daripada keseluruhan proses penciptaan. Namun, ia bukan sekadar hasil yang pasif, ia juga merupakan titik permulaan bagi perjalanan pulang, laluan pendakian jiwa kembali kepada sumbernya. Di sinilah dalam alam material, kerja besar, kesedaran dan pertumbuhan rohani berlaku. Tugas kita dalam Malkut adalah bukan melarikan diri dari jirim tetapi menguduskannya, iaitu memancarkan cahaya ilahi dalam urusan harian kita. Warna Malkut adalah gabungan 4 warna, sitrin, zaitun, merah, coklat dan hitam, yang melambangkan 4 elemen asas dunia material: tanah, air, udara dan api. Malkut berpadanan dengan tapak kaki, iaitu hubungan kita dengan bumi. Ia adalah keupayaan kita untuk berada di sini dan sekarang dan bertindak dalam dunia fizikal. Memahami Malkut bererti memahami bahawa dunia kita tidak terpisah daripada ketuhanan. Sebaliknya, ia adalah manifestasi ketuhanan yang paling padat kerajaannya. Selepas kita membincangkan ke semua 10 sefirot, mari kita lihat pula struktur umum pohon kehidupan. Anda mungkin perasan bahawa sefirot disusun bukan secara rawak, tetapi membentuk 3 tiang menegak. Tiang kanan, tempat letaknya hokmah, khesed dan netzah, dipanggil tiang belas kasihan, yakin. Tiang ini melambangkan prinsip kelelakian, maskulin, aktif, berkembang dan memberi. Ini adalah tenaga, kekuatan dan kelimpahan yang murni dan tidak terkawal. Sekiranya hanya tiang ini wujud di alam semesta, ia akan meletus menjadi pengembangan yang tidak berkesudahan dan tanpa bentuk. Ia akan menjadi tenaga tanpa kawalan, kasih sayang tanpa sempadan, yang akhirnya menjadi menyesakkan dan memusnahkan. Bayangkan sebatang sungai tanpa tebing yang membanjiri segala-galanya di sekeliling. Itulah kuasa tiang kanan dalam manifestasi ekstrimnya. Pada tahap psikologi, tiang ini dikaitkan dengan intuisi, emosi, kreativiti, kemurahan hati dan optimisme kita. Individu yang mempunyai tenaga tiang ini yang sangat kuat lazimnya terbuka, mesra, penuh idea dan bersemangat. Mereka mudah berkongsi sumber dan masa mereka. Walau bagaimanapun, kelemahan mereka mungkin adalah kurangnya disiplin, sifat naif, tidak praktikal dan kecenderungan untuk berlebihan. Mereka mungkin membuat janji yang tidak mampu dipenuhi atau memulakan projek yang tidak diselesaikan. Memahami dinamik tiang belas kasihan membantu kita menyedari salah satu daya asas yang beroperasi di alam semesta dan juga dalam jiwa kita sendiri. Ini adalah dorongan abadi untuk berkembang dan memberi, yang merupakan salah satu daripada
dua tiang utama yang menopang seluruh ciptaan. Untuk memahami bagaimana keseimbangan dicapai, kita perlu beralih kepada lawannya, tiang kiri. Berhadapan dengan tiang belas kasihan, terletak pula tiang kiri yang menempatkan Binah, Geburah dan Hod. Tiang ini dikenali sebagai tiang ketegasan atau Boaz. Tiang ini mewakili prinsip feminin, iaitu sifat yang pasif, menahan dan menerima. Fungsinya adalah untuk memberikan bentuk, struktur dan batasan kepada tenaga tidak terbatas yang datang dari tiang kanan. Jika tiang kanan adalah daya perluasan, maka tiang kiri adalah daya pengecutan atau pemampatan. Sekiranya hanya tiang kiri yang wujud dalam alam semesta, ia akan runtuh menjadi satu titik, bertukar menjadi struktur kaku yang tidak bernyawa. Ia akan menjadi keteraturan tanpa kehidupan, bentuk tanpa isi. Bayangkan sahaja dasar sungai, tetapi tiada air. Itulah manifestasi kuasa tiang kiri yang melampau. Ia ibarat rangka yang memberi bentuk kepada badan, tetapi ia sendiri bukanlah kehidupan. Pada tahap psikologi, tiang ini dikaitkan dengan akal kita, logik, analisis, pemikiran kritis, disiplin dan keupayaan untuk menetapkan sempadan. Individu yang mempunyai tenaga tiang kiri yang kuat cenderung rasional, praktikal, teratur dan boleh dipercayai. Mereka adalah penganalisis dan ahli strategi yang cemerlang, mampu melihat perincian dan mencari kelemahan dalam mana-mana sistem. Mereka amat menghargai ketertiban dan keadilan. Walau bagaimanapun, kelemahan mereka mungkin terletak pada sifat terlalu kritis, pesimis, dingin secara emosi dan kaku. Mereka cenderung takut kepada perubahan dan mungkin sukar untuk bersikap spontan atau menunjukkan rasa empati. Mereka melihat peraturan tetapi sering gagal melihat individu di sebalik peraturan tersebut. Tiang ketegasan adalah daya yang sangat diperlukan untuk mencegah kekacauan dan mewujudkan ketertiban. Kita erti tanggungjawab, disiplin dan kepentingan akibat daripada tindakan. Realiti yang harmoni dan berkembang hanya akan lahir melalui interaksi dua tiang ini, belas kasihan dan ketegasan, iaitu proses memberi dan mengehatkan. Tarian abadi merekalah yang mencipta segala kepelbagaian hidup ini. Tiang tengah atau tiang pusat terletak di antara dua ekstrim, tiang kebaikan, rahmat dan tiang ketegasan, kekuatan. Di atas tiang ini terdapat 4 sefirot, Keter di puncak, Tiferet di tengah, Yesod di dasar dan Malkut di bahagian paling bawah. Tiang ini digelar tiang keseimbangan atau tiang kesedaran. Fungsinya adalah untuk menyatukan dan mengharmonikan tenaga yang bertentangan daripada tiang kanan dan tiang kiri. Inilah jalan keseimbangan atau jalan tengah yang keemasan. Jika tiang kanan adalah ya dan tiang kiri adalah tidak, maka tiang tengah adalah ya, tetapi atau tidak jika ia mewakili jalan pilihan yang sedar, bukan sekadar mengikut naluri atau dogma secara buta. Bayangkan seorang pemain tali. Dia sentiasa mengimbangi dirinya, mengalihkan beratnya ke kanan dan ke kiri untuk kekal di atas tali. Tali inilah yang diwakili oleh tiang tengah. Laluan melalui tiang ini adalah laluan pendakian rohani yang dalam Kabalah dipanggil Jalan Anak Panah. Ia membawa kita terus dari dunia material, Malkut, melalui alam bawah, Sedar, Yesod dan pusat individualiti, Tiferet, menuju sumber ketuhanan, Keter. Pada tahap psikologi, tiang ini mewakili kesedaran kita, iaitu diri kita, yang berupaya memerhati dan menyepadukan pelbagai bahagian personaliti kita. Inilah keupayaan kita untuk menjadi sedar, berada di momen sekarang dan membuat keputusan yang seimbang. Perkembangan melalui jalan tengah
bermaksud mengembangkan keupayaan untuk tidak terjerumus ke dalam ekstrim. Ia adalah seni menjadi pemurah tetapi tidak membazir, tegas tetapi tidak kejam, emosional tetapi tidak histeria, rasional tetapi tidak beku rasa. Ini adalah jalan untuk mencapai keutuhan diri. Ayat. Maksud kita bahawa kekuatan dan kebijaksanaan sejati bukanlah terletak pada mengikut satu ekstrim, tetapi pada keupayaan untuk mengekalkan kedua-duanya dalam keseimbangan. Pusat adalah tulang belakang alam semesta dan jiwa kita, di mana seluruh kehidupan berputar. Kita telah membincangkan Sefirot, 10 pusat tenaga atau keadaan kewujudan yang berbeza. Namun, pohon kehidupan bukanlah sekadar gugusan 10 titik sahaja. Yang sama pentingnya ialah garisan-garisan yang menghubungkan Sefirot ini. Terdapat 22 garisan ini dan ia dipanggil laluan, path. Jika Sefirot itu diibaratkan sebagai bandar-bandar di atas peta, maka laluan inilah jalan raya yang menyambungkan kesemuanya. Setiap satu daripada 22 laluan ini mewakili sejenis tenaga, pengalaman archetypal atau pengajaran yang perlu kita serap untuk beralih dari satu keadaan kesedaran, sefira, ke keadaan yang lain. Dalam tradisi kabalistik, setiap laluan ini dipadankan dengan salah satu daripada 22 huruf dalam abjad Ibrani. Ini bukanlah kebetulan. Dalam bahasa Ibrani, huruf-huruf bukan hanya sekadar simbol bunyi. Setiap huruf dianggap suci, membawa bersamanya tenaga ketuhanan tertentu dan hukum kosmik. Oleh itu, perjalanan melalui laluan pohon kehidupan juga merupakan satu penerokaan meditasi ke dalam makna dan tenaga yang dipegang oleh setiap huruf tersebut. Selain itu, dalam tradisi yang lebih lewat, terutamanya dalam esoterik barat 22, laluan ini telah dipadankan dengan 22 Arkana Major, Arkana Agung, kad Tarot. Sebagai contoh, laluan yang menghubungkan Keter dan Chokhmah dipadankan dengan Arkana The Fool, si bodoh, yang melambangkan permulaan perjalanan dan potensi murni. Laluan antara Chokhmah dan Binah pula dipadankan dengan The Magician, si ahli silap mata magus, yang melambangkan kehendak dan penguasaan. Begitulah seterusnya. Sistem ini menjadikan pohon kehidupan satu alat yang sangat bernilai untuk pencerahan diri. Dengan mempelajari laluan ini, kita dapat memahami tenaga apa yang mengikat pelbagai aspek kehidupan kita. Sebagai contoh, bagaimana emosi kita, Netzach, dikaitkan dengan akal fikiran kita, Hod. Ia adalah melalui laluan yang sepadan dengan Arkana The Star, bintang, yang membicarakan tentang harapan dan inspirasi. Laluan adalah aspek dinamik pohon kehidupan. Ia menunjukkan bahawa sistem ini bukan statik tetapi berada dalam gerakan dan interaksi yang berterusan. Ini adalah peta bukan sahaja tentang apa yang ada, tetapi juga tentang bagaimana kita boleh menjadi. Sekarang, setelah kita mendapat gambaran umum tentang struktur pohon kehidupan, timbul soalan utama. Bagaimana kita boleh aplikasikan semua ini dalam kehidupan kita sendiri? Kita menyatakan bahawa manusia dicipta mengikut imej dan rupa Tuhan. Ini bermakna pohon kehidupan bukan sahaja peta alam semesta, tetapi juga peta psikologi dan struktur rohani kita. Setiap daripada kita adalah mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Mari kita lihat bagaimana konsep ini berfungsi. Keter adalah percikan ilahi kita, diri agung, higher self, kita dan penghubung kita dengan Yang Esa. Hokmah dan Beltua, Binah, mewakili dua hemisfera otak kita. Hemisfera kanan yang intuitif dan kreatif serta hemisfera kiri yang logikal dan analytical.
Chesed adalah keupayaan kita untuk mengasihi, berbelas kasihan dan bermurah hati. Gebura adalah kemahuan, disiplin dan keupayaan kita untuk mengatakan tidak. Tiferet adalah pusat kepribadian kita, ego kita dalam keadaan yang sihat dan seimbang, iaitu hati kita. Netzach mewakili emosi, naluri dan keinginan kita. Hodeh adalah intelek, keupayaan untuk berkomunikasi dan pemikiran logik kita. Yesod adalah minda, separa sedar kita, dunia impian, ingatan dan tabiat. Dan akhir sekali, Malkut Nur adalah jasad fizikal kita dan interaksi kita dengan dunia material. Dengan menggunakan peta ini, kita boleh membuat diagnosis kehidupan kita sendiri. Contohnya, jika anda menghadapi masalah disiplin diri dan sering gagal menyiapkan tugasan, berkemungkinan kekurangan tenaga gebura. Jika anda sering berkhayal dan sukar untuk merealisasikan idea, mungkin anda perlu menguatkan hubungan dengan Malkut, iaitu membumikan diri anda. Jika anda pula mengalami emosi yang tidak terkawal, anda perlu memberi perhatian kepada keseimbangan antara Netzach dan Hod. Berfungsi sebagai alat penting untuk introspeksi dan pertumbuhan rohani yang terarah. Dengan bermeditasi pada sefirot tertentu, kita dapat mengaktifkan dan menyeimbangkan kualiti yang berkaitan dengannya dalam diri kita. Ubah skema kosmologi purba ini menjadi panduan praktikal untuk pembangunan diri. Salah satu inti utama Kabbalah yang berkait rapat dengan pohon kehidupan, Tree of Life, ialah konsep Tikkun Olam, yang secara harfiah bermaksud pemulihan dunia atau memperbaiki dunia. Berdasarkan mitos penciptaan Kabbalah, pada permulaan proses pancaran ilahi, telah berlaku sejenis bencana kosmik yang dikenali sebagai Shevirat Ha-Kelim atau pemecahan wadah vessels. Pada asalnya, cahaya ilahi sepatutnya mengisi 10 wadah atau sefirot. Namun, wadah-wadah yang terawal dan paling halus itu tidak mampu menahan kekuatan cahaya tersebut, lalu pecah berderai. Akibatnya, percikan cahaya ilahi, Nitzot, jatuh ke dunia yang lebih rendah dan terperangkap di dalam cengkerang, kolifot, materialisme dan keegoan. Dunia kita sekarang, Malkut, adalah hasil daripada bencana ini. Ia merupakan campuran kebaikan dan kejahatan, cahaya dan kegelapan. Dan tugas utama manusia di bumi inilah yang dinamakan Tikkun Olam. Melalui amalan yang soleh, fikiran dan niat yang benar, kita mesti mencari percikan kesucian yang terperangkap ini dalam dunia material dan mengangkatnya kembali ke sumber ilahi. Setiap perbuatan baik, setiap tindakan belas kasihan dan setiap saat kesedaran adalah tindakan tikkun. Ini adalah kerja kosmik untuk memulihkan keharmonian yang asal. Idea ini memberikan makna dan tanggungjawab yang luar biasa kepada kehidupan manusia. Kita bukan sekadar penghuni pasif alam semesta. Sebaliknya, kita adalah rakan kongsi aktif Tuhan dalam proses penciptaan. Nasib dunia bergantung pada tindakan kita. Dalam konteks ini, pohon kehidupan bukan hanya peta bagaimana dunia dicipta, tetapi juga peta jalan untuk memperbaikinya. Mendaki pohon ini dalam pembangunan rohani kita, iaitu dengan menyeimbangkan tenaga sefirot di dalam diri kita, kita menyumbang kepada pemulihan seluruh alam semesta. Apabila kita mengharmonikan chesed, rahmat, kemurahan dan geburah, ketegasan, keadilan di dalam diri, kita membantu memulihkan keseimbangan, rahmat dan ketegasan di seluruh dunia. Apabila kita menggabungkan akal, hod dan hati, netzach, kita menyumbang kepada penyatuan semula bahagian-bahagian penciptaan yang terpisah.
Oleh itu, dalam Kabalah, transformasi peribadi dan transformasi dunia adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Mari kita kembali ke puncak tertinggi pohon kehidupan dan membincangkan tentang nama-nama ilahi yang dikaitkan dengan setiap sefirah. Ajaran Kabalah menyatakan bahawa nama-nama Tuhan yang ditemui dalam teks suci bukanlah sekadar gelaran tetapi merupakan formula atau ungkapan yang menjelaskan aspek tertentu hakikatnya. Setiap sefirah mempunyai nama ilahi tersendiri yang bertindak sebagai kunci kepada tenaga atau vibrasinya. Bagi Keter atau mahkota, nama ilahinya ialah Hey yang diterjemahkan sebagai Aku Ada atau Aku Akan Ada. Nama ini telah diwahyukan kepada Nabi Musa daripada semak yang terbakar. Ia mengungkapkan esensi kewujudan yang murni tidak terbeza, iaitu masa kini yang abadi. Ia adalah penyataan tentang keberadaan itu sendiri tanpa sebarang sifat atau atribut. Moto Ja'alim. Meditasi terhadap nama ini membantu kita berhubung dengan tahap kewujudan diri kita yang paling dalam. Bahagian diri kita yang hanya ada melangkaui semua peranan, nama dan takrifan. Ia adalah kesedaran aku yang murni, yang merupakan cerminan kepada aku ada yang ilahi. Ini adalah afirmasi kewujudan yang paling berkuasa. Secara praktikal, bekerja dengan nama adalah amalan kesedaran, iaitu kesediaan untuk kekal dalam detik, di sini dan sekarang, melepaskan fikiran tentang masa lalu dan masa depan. Ini adalah usaha untuk menyentuh keadaan yang mendahului fikiran, iaitu kesedaran yang tulen. Ini mengingatkan kita bahawa sifat sebenar kita bukanlah fikiran kita, bukan perasaan kita dan bukan juga tubuh kita, tetapi saksi yang abadi dan tidak berubah kepada semua itu, iaitu kewujudan itu sendiri. Memahami aspek Keter melalui nama ilahinya membantu kita meletakkan asas yang betul untuk keseluruhan perjalanan rohani kita. Sebelum kita dapat memahami siapa kita, kita mesti sedar apa yang kita hanya ada. Ini adalah titik permulaan dari mana segala kepelbagaian pengalaman kita terbentang. Bagi sefirah kedua, iaitu Hokmah, yang bermaksud kebijaksanaan, nama ilahinya adalah Yah. Nama ini ringkas tetapi amat berkuasa. Ia dianggap sebagai bentuk maskulin. Nama Tuhan dan mewakili suatu dorongan kreatif yang murni, dinamik dan aktif. Yah adalah benih ilahi, titik permulaan dari mana seluruh alam semesta terhampar. Ia adalah daya di sebalik letupan besar, Big Bang. Ia adalah kilauan jenius yang muncul pada seorang saintis atau artis. Jika Keter adalah keadaan statik aku adalah, I am, maka Yah Hokmah adalah pergerakan pertama dari keadaan itu, manifestasi awal kehendak yang diarahkan keluar. Ia adalah tenaga potensi yang belum mengambil sebarang bentuk. Bayangkan spring yang dimampatkan bersedia untuk dilepaskan dengan daya yang sangat besar. Tenaga potensi inilah yang disebut Yah. Dalam teks-teks suci, nama ini sering ditemui dalam perkataan Haleluya yang bermaksud puji Yah. Ini adalah seruan untuk memuji dorongan kreatif Tuhan yang paling awal dan primal. Meditasi terhadap nama Yah membantu mengembangkan intuisi, keupayaan kreatif dan kemahiran menerima idea baharu. Ini adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan arus inspirasi ilahi. Pada peringkat psikologi, nama ini dikaitkan dengan keupayaan kita untuk memulakan projek baharu, mengambil risiko dan melangkah keluar dari zon selesa. Inilah tenaga seorang peneroka dan pencipta. Bekerja dengan tenaga hokmah melalui nama Yah bermakna membuka diri kepada perkara baharu, kepada pencerahan yang tidak dijangka dan kepada hikmah yang datang bukan dari buku tetapi terus
dari sumber. Ia adalah proses membina kepercayaan terhadap gerak hati kita kepada impuls pertama yang sukar dikesan, namun seringkali paling tepat. Ini adalah kebolehan untuk menangkap percikan ilahi yang menyalakan api penciptaan. Sifat ketiga yang dinamakan binah, ertinya pemahaman, dikaitkan dengan nama ilahi, Yahweh Elohim. Ini adalah nama gabungan yang sangat bermakna dan penting. Yahweh ialah tetragrammaton, iaitu nama Tuhan yang tidak boleh diucapkan dan sering diterjemahkan sebagai Tuhan atau Lord. Ia mewakili aspek Tuhan yang dinamik dan transenden, yang melampaui segala batasan dunia. Elohim pula adalah nama Tuhan yang digunakan dalam baris pertama Alkitab. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim adalah kata jamak, dan ini menunjukkan aspek Tuhan sebagai himpunan kuasa ilahi, sang pencipta alam nyata yang teratur. Oleh itu, nama Yahweh Elohim melambangkan penyatuan transenden Yahweh, iaitu Tuhan di luar dunia, dan imanen Elohim, iaitu Tuhan yang berada di dalam dunia. Nama ini menyimbolkan proses di mana tenaga yang tidak terbatas, hokmah, diubah menjadi bentuk dan struktur yang konkret, binah. Binah yang dikenali sebagai Ibu Agung mengambil benih Yah dan memeliharanya, menjadikannya kosmos yang tersusun rapi. Yahweh Elohim adalah Tuhan sebagai arkitek ilahi yang menetapkan hukum alam, masa dan ruang. Meditasi ke atas nama ini membantu mengembangkan pemikiran logik, kemampuan menganalisis, merancang dan memahami sistem yang kompleks. Ia adalah cara untuk membawa ketertiban kepada kekacauan fikiran dan perasaan diri sendiri. Pada tahap psikologi, nama ini dikaitkan dengan kemampuan kita untuk bermuhasabah diri, introspeksi dan membina rancangan jangka panjang. Ini adalah tenaga seorang saintis, penggubal undang-undang dan penganjur. Bekerja dengan tenaga binah melalui nama Yahweh Elohim adalah tentang mengembangkan editor dalaman kita yang membantu membuang perkara yang tidak perlu, menyusun idea dan membawanya kepada kesimpulan yang logik. Ia adalah kemahiran untuk bukan sekadar menjana idea, tetapi juga merealisasikannya melalui perancangan yang teliti dan pemahaman tentang hubungan sebab dan akibat. Bagi sefirah keempat, iaitu Chesed atau belas kasihan, nama ilahinya ialah El. Ini adalah salah satu nama Tuhan yang paling kuno di Timur Tengah, yang secara ringkas bermaksud Tuhan, kuasa atau kekuasaan. Dalam konteks pohon kehidupan, El mewakili aspek Tuhan sebagai Raja yang pengasih, penyayang dan sangat pemurah. Dialah Tuhan Bapa yang memelihara ciptaannya dan mengurniakan segala yang diperlukan untuk kehidupan dan kemakmuran. El adalah kuasa di sebalik kelimpahan alam semula jadi dan di sebalik hukum-hukum yang mengekalkan ketenteraman serta keadilan. Namun, ini adalah keadilan yang penuh rahmat, bukannya keadilan yang menghukum. Ini adalah tenaga pertumbuhan, pengembangan dan berkat. Ingatlah akan arketip Raja Sulaiman yang budiman, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kemurahannya. Inilah manifestasi tenaga Chesed pada diri manusia. Meditasi terhadap nama El membantu kita memupuk sifat belas kasihan, kebaikan hati, kemurahan dan pengampunan. Ini adalah cara untuk membuka hati kita dan belajar mencintai tanpa syarat, sama seperti Tuhan mengasihi ciptaannya. Ia membantu kita mengatasi sifat kedekut, cemburu dan sikap suka menghakimi. Pada peringkat psikologi, bekerja dengan tenaga Chesed melalui nama El adalah tentang membangunkan penderma kebaikan atau dermawan dalam diri kita.
Ini adalah kemampuan untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain, mempercayai potensi mereka dan memberikan sokongan. Ia adalah kemahiran membina hubungan yang harmoni berdasarkan kepercayaan dan tolong-menolong. Berkait rapat dengan kualiti kepimpinan, tetapi bukan kepimpinan authoritarian. Sebaliknya, ia adalah kepimpinan yang berasaskan kepedulian terhadap bawahan dan usaha mencipta kebaikan bersama. Nama L mengingatkan kita bahawa kekuatan sebenar bukanlah terletak pada menguasai orang lain, tetapi pada keupayaan untuk berkhidmat kepada mereka dan membantu mereka berkembang. Ini adalah tenaga penciptaan dan sokongan yang menjadi asas kepada mana-mana struktur sosial yang sihat, sama ada dalam keluarga, organisasi maupun sesebuah negara. Kelima, yang dikenali sebagai geburah atau ketegasan, selari dengan nama ilahi, Elohim Gibor. Sekali lagi kita jumpa nama Elohim, tetapi kali ini ditambah dengan Gibor, yang bermaksud yang perkasa, yang kuat atau pahlawan. Maka Elohim Gibor merujuk kepada Tuhan sebagai hakim yang perkasa atau Tuhan sebagai pahlawan. Aspek ketuhanan ini bertanggungjawab menetapkan sempadan, memastikan hukum dilaksanakan dan menghancurkan apa sahaja yang menghalang kemajuan. Ia adalah daya ilahi yang membawa pembezaan dan kejelasan. Jika L, Hesed, adalah energi cinta tanpa syarat, maka Elohim Gibor adalah energi ketegasan dan keadilan yang amat diperlukan. Ini adalah kekuatan yang berkata tidak kepada kejahatan dan ketidakadilan. Ia umpama pedang malaikat agung yang memotong segala yang palsu dan usang. Bayangkan seorang pakar bedah yang membuat hirisan yang menyakitkan untuk membuang tumor dan menyelamatkan nyawa pesakit. Tindakan pakar bedah itu mungkin kelihatan kejam, namun ia didorong oleh keperluan mutlak dan akhirnya berkhidmat untuk kebaikan yang lebih besar. Itulah esensi energi geburah. Meditasi ke atas nama Elohim Gibor membantu kita membina daya keazaman, disiplin diri, keberanian dan kemampuan untuk mempertahankan prinsip kita. Ini adalah cara untuk belajar menolak apa yang memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Walaupun ia sukar, ia juga membantu kita mengatasi rasa takut, kemalasan dan sifat ragu-ragu. Pada peringkat psikologi, bekerja dengan energi geburah melalui nama Elohim Gibor adalah tentang membangunkan pahlawan atau hakim dalaman kita. Ini adalah kemampuan untuk berfikir secara kritis, menilai diri sendiri dan orang lain secara objektif. Ia adalah kemahiran untuk menetapkan sempadan peribadi yang sihat dan menuntut penghormatan. Ini adalah kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi tabiat buruk dan ketagihan. Nama Elohim Gibor mengingatkan kita bahawa cinta sejati kadangkala perlu disertai ketegasan dan kuasa sejati memerlukan disiplin serta kesediaan untuk berjuang demi apa yang benar. Bagi Sefirah utama, Tiferet yang melambangkan keindahan, nama ketuhanan yang dikaitkan ialah Yahweh, Eloah, Vedaat. Nama ini sungguh kompleks dan berdimensi. Yahweh, seperti yang kita maklum, adalah nama Tuhan yang melangkaui batas atau transenden. Eloah pula adalah bentuk lain bagi Tuhan yang lazimnya dikaitkan dengan cara manusia memahami aspek ketuhanan. Sementara itu, Vedaat bermaksud dan dalam pengetahuan. Oleh itu, nama ini boleh diinterpretasikan sebagai Tuhan yang diwujudkan dalam pengetahuan. Tiferet mewakili titik pertemuan antara yang ilahi, Yahweh, dan yang bersifat kemanusiaan, Eloah, dicapai melalui pengetahuan yang dialami, Da'at.
Ini adalah ruang di mana kita dapat mengenal Tuhan bukan hanya sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai kehadiran yang hidup di dalam hati kita. Tiferet ialah pusat kesedaran kita, titik keseimbangan yang membawa kepada keutuhan diri. Tiferet melambangkan prinsip keharmonian dan pengorbanan. Ia adalah arketip anak yang mengorbankan ego peribadinya demi melaksanakan kehendak bapa. Keindahannya terlahir daripada keseimbangan sempurna antara semua komponen dalam sistem. Meditasi ke atas. Nama Yahweh Eloah Vedaat membantu kita mencapai kedamaian batin, keutuhan peribadi dan kesedaran diri yang mendalam. Ini adalah laluan untuk berhubung dengan diri sejati kita yang berada di sebalik topeng dan peranan yang dimainkan oleh ego. Ia juga membantu menyembuhkan konflik dalaman dan menemukan keseimbangan antara pelbagai aspek kepribadian kita. Pada tahap psikologi, bekerja dengan energi Tiferet adalah jalan menuju realisasi diri atau self-actualization. Ini melibatkan pembangunan keupayaan untuk berbelas kasihan yang lahir bukan daripada rasa simpati semata-mata seperti hasad yang tidak seimbang, tetapi daripada pemahaman mendalam tentang kesatuan semua makhluk. Inilah pencapaian kebijaksanaan yang merupakan sintesis sempurna antara kasih sayang dan kekuatan. Yahweh Eloah Vedaat mengingatkan kita bahawa pengenalan sejati terhadap Tuhan hanya dapat dicapai melalui pengenalan terhadap diri kita sendiri dengan melihat secara jujur ke lubuk hati kita. Inilah titik kesedaran di mana kita menyedari bahawa kita adalah anak-anak Tuhan, percikan cahaya ilahi yang tersemat dalam bentuk kemanusiaan. Bagi sefirah ketujuh, Netzach yang membawa maksud kemenangan, nama ilahi yang dikaitkan ialah Yahweh Tzvaot. Nama ini secara tradisinya diterjemahkan sebagai Tuhan Bala Tentera atau Lord of Hosts. Perkataan Tzvaot itu sendiri merujuk kepada bala tentera, pasukan atau kumpulan besar. Nama ini menggambarkan Tuhan sebagai panglima tertinggi angkatan tentera syurga yang terdiri daripada para malaikat. Namun, dalam konteks Netzach yang berkait rapat dengan alam emosi, naluri dan fitrah semula, jadi bala tentera boleh difahami sebagai daya alam yang tak terhitung jumlahnya, jutaan makhluk hidup yang membentuk angkatan kehidupan itu sendiri. Yahweh Tzvaot adalah Tuhan yang menzahirkan dirinya melalui kekuatan dan kepelbagaian alam semula, jadi yang melimpah ruah, serta melalui dorongan naluri untuk hidup dan membiak. Ini adalah kuasa ilahi yang mendorong evolusi di sebalik perjuangan abadi dan kemenangan hidup mengatasi kematian. Ia adalah tenaga kegairahan, keinginan dan kreativiti yang menggerakkan semua yang hidup. Ia adalah semangat membara dalam jiwa kita yang mendorong kita untuk mencintai, mencipta dan berusaha mencapai matlamat. Meditasi ke atas nama Yahweh Tzvaot membantu kita membangkitkan tenaga hidup, kegairahan dan semangat yang berapi-api dalam diri. Ia adalah cara untuk berhubung dengan keinginan dan perasaan kita yang sebenar, mengatasi rasa lesu dan sikap tidak peduli. Ia juga membantu mengembangkan imajinasi kreatif dan pemahaman intuitif tentang keindahan. Pada tahap psikologi, bekerja dengan tenaga Netzach bermaksud kita menerima dan menyatukan sifat emosi dan naluri kita. Ia adalah kesedaran bahawa perasaan kita bukanlah musuh, tetapi sumber kekuatan dan inspirasi yang luar biasa jika ia disalurkan dengan betul. Ini adalah proses membina empati, iaitu kemampuan untuk merasai dan memahami perasaan orang lain. Nama Yahweh Tzvaot mengingatkan kita bahawa
Tuhan hadir bukan sahaja dalam ketenangan dan keteraturan, tetapi juga dalam kekacauan, kegairahan dan kesibukan kehidupan itu sendiri. Ini adalah seruan agar kita tidak takut pada perasaan kita. Sebaliknya, belajar menari mengikut rentak perasaan itu, mengubahnya menjadi daya kreatif yang membawa kita kepada kemenangan, iaitu kehidupan yang penuh dan bermakna. Nama ilahi Elohim Zevaot dikaitkan dengan sefirah ke-8, iaitu Hod atau kemuliaan. Kita bertemu lagi dengan Zevaot yang bermaksud bala tentera atau laskar, namun kali ini ia digabungkan dengan Elohim, nama Tuhan sebagai pencipta susunan dan ketertiban. Jika Yahweh Zevaot yang berada di Netzach adalah Tuhan yang mengawal kuasa alam yang kacau dan bersifat naluri, maka Elohim Zevaot di Hod pula adalah Tuhan yang mengurus sistem yang tersusun rapi. Ini termasuklah hukum sains, struktur bahasa, logik dan akal atau intelek. Dalam konteks ini, bala tentera merujuk kepada kumpulan fikiran, idea, konsep, perkataan dan simbol yang tidak terhitung jumlahnya. Elohim Zevaot dapat difahami sebagai Tuhan sebagai saintis ilahi ataupun pakar komunikasi agung. Ini adalah aspek Tuhan yang nyata melalui minda manusia, melalui keupayaan kita untuk berfikir, menganalisis, berkomunikasi dan mencipta sistem intelektual yang kompleks. Inilah percikan ilahi yang membolehkan kita menghasilkan sains, falsafah, kesusasteraan dan teknologi. Ia adalah kuasa yang menukarkan data mentah menjadi pengetahuan yang bermakna. Meditasi terhadap nama Elohim Zevaot membantu membangunkan kejernihan fikiran, keupayaan intelektual dan kemahiran komunikasi yang berkesan. Ini adalah cara untuk kita belajar meluahkan fikiran dengan tepat dan jelas serta menjadi meyakinkan dan jujur dalam perhubungan kita. Ini membantu kita mengatasi kekacauan mental, kepercayaan palsu dan penipuan diri sendiri. Pada tahap psikologi, bekerja dengan tenaga Hod bermaksud mengembangkan intelek dan kemampuan kita untuk belajar. Ini adalah kemahiran membezakan fakta daripada pendapat, membina rantaian logik dan melihat struktur dalam setiap maklumat yang diterima. Ia juga melibatkan pembangunan refleksi diri, keupayaan untuk menganalisis proses pemikiran kita sendiri. Hod mengingatkan kita bahawa akal adalah kurnia ilahi, iaitu alat yang ampuh untuk memahami dunia dan diri kita sendiri. Tetapi, seperti mana-mana alat lain, akal mesti digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi, mencari kebenaran dan memuliakan pencipta, bukannya sekadar membesarkan ego kita sendiri. Iaitu Yesod Asas, dikaitkan dengan nama ilahi Shaddai El-Hai. Ini adalah nama yang sangat berkuasa. Shaddai sering diterjemahkan sebagai Yang Maha Kuasa. El-Hai bermaksud Tuhan yang hidup. Itu, Shaddai El-Hai secara keseluruhannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang hidup. Yesod adalah sefirah yang mengumpul semua tenaga daripada sefirot yang lebih tinggi dan membentuk matriks astral, iaitu acuan yang digunakan untuk pembinaan dunia fizikal. Ia adalah asas kepada realiti, sumber daya hidup yang menyuburkan segala-galanya. Oleh itu, nama Tuhan yang Maha Kuasa yang hidup amat sesuai untuk konteks ini. Ini merujuk kepada Tuhan sebagai sumber segala kehidupan, kesuburan dan daya pembiakan di alam semesta. Shaddai adalah kuasa yang menyebabkan benih bercambah dan organisma hidup untuk membiak. Ia adalah aliran tenaga hidup yang abadi dan tidak pernah kering. Yesod juga merupakan sefirah bagi alam bawah, sedar dan daya imajinasi. Nama Shaddai El-Hai
menunjukkan bahawa pemikiran dan imej yang kita bentuk dalam alam bawah sedar, kita memiliki kuasa penciptaan yang sangat besar. Pemikiran adalah hidup dan ia berusaha untuk menjelmakan diri menjadi realiti. Meditasi ke atas nama Shaddai El-Hai membantu kita berhubung dengan aliran daya hidup serta menguatkan kesihatan dan vitaliti kita. Ini adalah cara untuk membersihkan alam bawah sedar daripada program negatif dan mengisinya dengan imej yang positif dan menguatkan kehidupan. Amalan ini membantu mengembangkan intuisi dan keupayaan untuk melihat kaitan tersembunyi antara peristiwa. Pada peringkat psikologi, bekerja dengan tenaga Yesod bermaksud bekerja dengan dunia dalaman kita, iaitu mimpi, fantasi dan tindak balas automatik kita. Ia adalah kesedaran bahawa dunia luaran kita adalah cerminan kepada keadaan dalaman kita. Dengan mengubah asas, Yesod, kita turut mengubah struktur, Malkut. Nama Shaddai El-Hai mengingatkan kita tentang tanggungjawab besar yang kita pikul terhadap kualiti pemikiran dan imej kita. Kerana semua itu adalah benih kepada realiti masa depan kita. Akhirnya, bagi Sefirah ke-10, iaitu Malkut atau kerajaan, nama ilahinya adalah Adonai Melech yang diterjemahkan sebagai Tuhan Raja. Nama ini kadangkala juga diungkapkan sebagai Adonai Haaretz, Tuhan Bumi. Nama ini menekankan aspek Tuhan sebagai penguasa dunia fizikal yang nyata. Jika Keter adalah mahkota, maka Malkut adalah kerajaan di mana kekuasaan ini dilaksanakan. Tuhan dalam Malkut bukanlah penguasa yang jauh dan transenden. Sebaliknya, ia adalah Tuhan yang imanen, hadir di sini dan sekarang, yang kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap atom jirim. Kehadiran ilahi di dunia ini dalam Kabbalah dinamakan Shekinah. Ini adalah aspek kewanitaan Tuhan yang bersemayam di kalangan ciptaannya. Malkut adalah kerajaan Shekinah. Nama Adonai Melech mengingatkan kita bahawa dunia kebendaan bukanlah sesuatu yang buruk atau tidak spiritual. Sebaliknya, ia adalah ruang suci, iaitu kerajaan Tuhan yang kita diperintahkan untuk mentadbir dan menyempurnakannya. Meditasi terhadap nama Adonai Melech membantu kita membina rasa keseimbangan, kepraktisan dan tanggungjawab. Ini adalah cara untuk belajar melihat yang ilahi dalam perkara biasa dan menemui kesucian dalam urusan harian. Ia membantu mengatasi pandangan yang memandang rendah terhadap dunia material dan mengajar kita menghargai tubuh serta persekitaran kita. Pada tahap psikologi, bekerja dengan tenaga Malkut adalah tentang mengembangkan keupayaan kita untuk bertindak di dunia, menjadi efektif dan menyelesaikan sesuatu. Ini adalah kemahiran mengambil tanggungjawab atas kehidupan dan persekitaran kita. Ia adalah kesedaran bahawa kita adalah pengurus dalam kerajaan kecil kita sendiri, iaitu kehidupan kita. Nama Adonai Melech adalah seruan untuk bertindak. Ia memberitahu kita, inilah kerajaan itu. Perintahlah di dalamnya dengan bijak dan adil. Jadilah wakil Tuhan di bumi. Ini adalah akord penamat dalam simfoni penciptaan, yang pada masa yang sama juga merupakan permulaan laluan khidmat kita sendiri untuk memperbaiki dan menyempurnakan dunia. Justeru, kita telah menyelesaikan satu pengembaraan yang sungguh agung, bermula dari keabadian Ein Sof yang tidak terjangkau akal, merentasi tindakan pengecutan ketuhanan yang dikenali sebagai Zimzum, menuruni 10 tahap dalam pohon kehidupan, sehinggalah kita tiba di bumi yang paling kukuh di bawah kaki kita, iaitu Sefira Malkut.
kita telah menyaksikan bahawa alam semesta menurut ajaran Kabbalah bukanlah sekadar himpunan zarah yang terjadi secara rawak. Sebaliknya, ia adalah sebuah organisma hidup yang tersusun rapi, satu rancangan agung yang peta jalannya adalah pohon kehidupan itu sendiri. Dan penemuan yang paling menakjubkan ialah bahawa peta yang sama ini telah dibina dan ditanam di dalam diri setiap seorang daripada kita. Pohon kehidupan bukanlah sekadar simbol purba, ialah pelan induk jiwa kita, panduan lengkap untuk membentuk kepribadian yang harmoni dan peta jalan untuk pendakian rohani kita kembali kepada sumber asal. Ia adalah alat yang membolehkan kita memahami mengapa kita merasakan apa yang kita rasa dan memikirkan apa yang kita fikirkan. Ia adalah kunci kepada keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan, antara hati dan akal, antara impian dan realiti. Dan mungkin idea utama yang harus kita bawa pulang dari perjalanan ini adalah kita bukan sekadar skru kecil dalam mekanisme kosmik. Kita adalah pencipta bersama, rakan kongsi Tuhan dalam projek ulung yang dinamakan Tikkun Olam, pemulihan atau perbaikan dunia. Setiap pilihan sedar kita, setiap tindakan kebaikan, setiap kemenangan terhadap keegoan diri adalah sumbangan kepada pemulihan harmoni alam semesta. Terima kasih kerana menempuh perjalanan yang mendalam ini bersama saya. Saya faham maklumat yang diberikan sangat padat dan ini hanyalah sebahagian kecil sahaja. Namun, saya berharap video ini telah mencetuskan percikan rasa ingin tahu dalam diri anda. Jika ia membuka sesuatu yang baharu untuk anda, jangan lupa tekan butang like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas sesi penyelaman seterusnya ke dalam misteri purba ini. Klik pada loceng pemberitahuan untuk sentiasa mendapat maklumat terkini. Akhir sekali, saya sangat berminat untuk mengetahui pendapat anda. Sfera yang manakah atau aspek pohon kehidupan yang manakah yang dirasakan paling dekat atau paling bergema dengan pengalaman hidup anda? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Mari kita bincangkan bersama-sama.